Banyak kita lupa Tuhan, cari rezeki, lupa pemberi rezeki. Allah sebut dalam Quran kan, dalam suratul Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ingat, hidup kita ni Allah uji. Banyak di kalangan kita ni tuan-tuan, Allah uji macam-macam. Ada di kalangan kita Allah uji sakit. Kita tak pernah sakit, tiba-tiba Allah uji dengan sakit. Kita nak masuk syurga dah, Allah uji dengan sakit, garanti syurga. Jangan susah hati, kan? Kita tak pernah sakit, tiba-tiba Allah bagi kanser. Kita dah duduk syurga nombor 3 dah kot, tapi Allah bagi penyakit yang tak ada ubat. Allah nak angkat syurga yang paling atas kali. Kita tak yakin tuan-tuan, tak yakin dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hubungan dengan Allah tak ada. Allah bagi kita sakit, ada di kalangan kita sakit, tak sihat, tapi kita terima saat kena kanser otak. Saya jumpa dia redha sungguh lah. Ya Ustaz, orang lain hidup panjang, saya kena penyakit ni, tapi saya dah sihat lama dah Ustaz. Alhamdulillah, dia redha tuan-tuan dengan kematian dia. Saya pergi ziarah dia, Allah tersenyum lebar dia, menerima redanya sakit ni. Mungkin Allah nak angkat dia duduk di syurga yang paling tinggi.